Berikut adalah sinopsis penerangan bagi muka surat 11 buku teks Bahasa Melayu tahun 2. Fokus pembelajaran, halaman ini memfokuskan kepada aspek tata bahasa, khusus mengenai kata nama khas. Yang bertajuk, Hamster Kesayangan Hani, yang mengisahkan tentang seekor hamster bernama Cici milik Hani, kakak kepada Hana. Ringkasan plot, Hani sering bercerita tentang Cici kepada kawannya yang tinggal di Kota Samarahan, Sarawak. Suatu hari, Cici jatuh sakit dan Hani berasa sangat susah hati. Cici dibawa ke klinik comel dan dirawat oleh seorang doktor bernama Dr. Ramesh. Hani menjaga Cici dengan memberikan ubat dan susu berjenama Hamhat. Info bahasa, terdapat kotak maklumat yang menerangkan bahawa kata nama khas ialah perkataan yang merujuk kepada orang, tempat atau benda secara khusus, contoh, Ramli, Sang Kancil, Jalur Gemilang, Malaysia. Aktiviti murid, murid dikehendaki mengenal pasti dan menggunakan kata nama khas untuk melengkapkan cerita tersebut. Nilai murni, bahan ini menerapkan nilai menyayangi haiwan. Secara keseluruhannya, halaman ini bertujuan membantu murid memahami perbezaan antara kata nama am dan kata nama khas melalui penceritaan visual yang menarik.